ilmu mustalah hadis. Yang sebelum ni saya menceritakan tentang sedikit sebanyak berkaitan dengan malam ni. Pada malam ni tentang ilmu mustalah hadis. Kita dapat tahu bila kita mengaji ilmu hadis, kita mengaji ilmu matan, ilmu riwayat, sedikit sebanyak kita kena tahu mustalah hadis ataupun dalam nama yang lain selain daripada mustalah hadis disebut usulul hadis. Usulul hadis, mustalah hadis, qawaidul hadis. Ada 3-4 nama yang ulama tahu tentang ilmu mustalah hadis. Baik. Pengertian hadis. Mustalah hadis adalah satu ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Apa istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis? Contoh dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An itu istilah ada. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ainun itu bermaksud daripada. Jadi daripada itu istilah. Kemudian ulama, saya cerita secara mudah, ulama mengklasifikasikan di dalam setiap perkataan dalam matan hadis ataupun perkataan hadis itu dirungkaikan satu persatu. Contoh dia an ni tahapnya macam mana? Kuat ke tak kuat? Lepas itu khabarna, kan? Qulna, ahadatsana. Itu semua ada dia punya martabat-martabat dia. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Lepas itu syaikhain. Istilah ada syaikhain, dua orang syaikh itu Muslim, Bukhari Muslim. Itu kalau masuk dalam riwayat, perawi. Kalau dalam sahabat pula istilah-istilah dia, siapa dia sahabat ni? Anas ni siapa dia? Muaz ni siapa dia? Ibnu Abdullah bin Abbas siapa dia? Tentu, kan? Baik. Orang yang mula menyusun hadis ni dari segi bahasa, maknanya baru, benda yang baru berlaku. Hadis. Kalau lawan hadis ni qadim lah, yang bergaduh dulu antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal Quran, hadis qadim, hadis qadim. Hadis ni benda baru. Bermaksud baru di sini bermakna benda tu yang keluar daripada mulut Nabi. Yang lama ni, yang termaktub, yang qat'i ni Quran. Quran ni qat'i lah, daripada dulu-dulu, daripada yang disebut dia lah qadim tadi. Hadis ni benda yang baru keluar daripada mulut Nabi. Tapi kita dengan Nabi dah lama, mesti dipanggil hadis sebab dia yang keluar daripada mulut Nabi, benda yang baru, bukannya Quran. Yang kedua, bermaksud perkhabaran, bercakap, hadis, benda perkhabaran, percakapan. Yang ketiga, yang dekat atau yang belum lama. Yang dekat atau yang belum lama. Dan hadis ni juga kita boleh terjemahkan kepada kejadian. Sesuatu kejadian pun hadis juga. Baik. Menurut istilah ahli hadis, apa dia sunnah, apa dia hadis, ialah segala ucapan Nabi. Ini istilah ahli hadis. Ulama-ulama ahli hadis, di antaranya siapa dia? Ibnu Salah. Lepas Ibnu Salah, Ibnu Hajar. Lepas Ibnu Hajar, Qadhi Iyad. Siapa lagi? As-Sayuti. Dan nama yang lagi. Ulama-ulama hadis, ahli hadis mengatakan bahawa hadis ini bermaksud ucapan Nabi, apa yang keluar daripada mulut Nabi, dan perbuatan. Segala perbuatannya dan segala keadaannya masuk ke dalam pengertian keadaannya, segala diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal kepudraannya, tempat dan segala yang bertalian dengannya. Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnah menurut istilah golongan ahli hadis. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Dan sebab-sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yang mereka lihat dan yang mereka tinjau. Baik. Ahli hadis istilah ada berbeza dengan ahli usul. Tetapi perbezaan ini dari segi istilah. Faham? Perbezaan
pengertian ahli hadis dari segi sunnah dengan ahli usul. Usul ni maknanya ulama-ulama akidah, ulama-ulama fiqh, yang maknanya bukan daripada ahli hadis ni. Maknanya ataupun kita senang kata ulama-ulama Islam kemudian. Jadi istilahnya berbeza, cuma dia tak lari daripada jalannya. Jalan dia tu sama. Itu kena faham. Bukan maknanya berbeza terima tidak sependapat, tidak. Okay. Jadi ahlul hadis mereka mengatakan segala yang diriwayatkan sama ada selepas ataupun sebelum, sama ada sebelum ataupun selepas, sama ada sebelum dilantik menjadi rasul ataupun selepas dilantik menjadi rasul, itulah sunnah. Termasuklah pada hari kemudaraan dia. Dalam hadis ada orang memperhatikan Nabi lahir dari ini khatam kitab suci. Pening ya itu buat saya pening. Kalau ada disebut benda tu yang ramai diguna pakai, dan tak pernah berhujah pun, bukan kita nak berhujah dengan benda sunat dan sunat ni, bukan benda besar. Tapi kalau benda tu ada usul dia, kita usul tadi tu tahu, sekadar tahu cukup, jangan nak besar-besarkan benda tu. Baik, ahli ulama hadis membahaskan peribadi Rasul sebagai seorang yang dijadikan ikutan bagi umatnya. Kerana ini mereka pindahkan dan mereka terangkan segala yang bersangkutan dengan Rasul, baik mengenai riwayat perjalanannya, mengenai budi pekertinya, keutamaannya, keistimewaannya, tutur katanya, perbuatannya dan sebagainya. Ahli ulama usul pula, ulama usul ini membahaskan Rasul sebagai seorang pengatur undang-undang yang meletakkan atau menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid sesudahnya, dan menerangkan kepada manusia perlembagaan hidup, dustur hayat. Maka mereka pun memperhatikan segala tutur kata Rasul, perbuatan-perbuatan dan takrirnya, iaitu pengakuan-pengakuan yang bersangkutan dengan perkara penetapan hukum. Sama aja sebenarnya, cuma ahli ulama usul ni dia umumkan sikit. Ulama hadis ni dia mendetailkan lagi. Ulama usul ni dia umumkan, maknanya termasuk dalam semua perbuatan kita ni semua bersangkut dengan sunnah. Maksudnya dari segi kenegaraan, dari segi kehidupan, dari segi kekeluargaan, ulama usul ni dibahas. Maknanya ulama usul ni ulama yang terkemudian. Macam kita tahu Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis 40, Imam Al-Ghazali, siapa lagi, As-Sayyidi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Baik. Pengertian sunnah. Sunnah ni menurut bahasa ialah jalan yang dilalui, sama ada terbunyi atau tidak. Sunnah ni jalan. Kemudian ia juga sesuatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law daqalu hujra ad-dabbi la daqaltum. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi menyebut sunnah. Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan-perjalanan, maksudnya perjalanan-perjalanan orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang mewah, nescaya kamu akan memasukinya juga. Dan hadis yang lain Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Riwayat Bukhari Muslim. Syaitan Bukhari Muslim ada istilahnya syaitan, syaitan itu orang syekh. Barang siapa menjalani suatu sunnah atau suatu perjalanan yang baik, maka baginya pahala sunat itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengadakan suatu sunnah, perjalanan yang jahat, buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan dengannya hingga hari kiamat. Ini maknanya Nabi sebut sunnah perjalanan. Jadi bila kita ngaji ilmu hadis, kita mesti ikut sunnah. Maknanya bila kita faham kita bila sunnah,
bagi kita adalah benda yang baik. Tapi dari segi bahasa, sunnah itu perjalanan. Tak kira dia baik atau tidak baik. Kira sunnah dari segi bahasa, dari segi istilah, sunnah ni mesti daripada Nabi. Jelaslah bahawa menurut hadis tersebut perkataan sunnah itu diartikan dengan perjalanan, sama ada baik ataupun yang jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa. Kalau jalan, kalau kita terjemah dalam masyarakat ini banyak. Siru pun jalan juga, Saro pun jalan, Safaro pun jalan, Musafir pun jalan juga, Meshwar pun jalan juga, sunnah pun jalan juga. Tapi kenapa Nabi gunakan sunnah? Nabi tak gunakan keadaan saya daripada contoh dia macam Safir tadi, ataupun siru ala barakatillah, jalan di atas jalan keberkatan Allah dan Tuhan. Tapi Nabi gunakan sunnah. Sebab sunnah ini satu benda yang memang bila digunakan bahasa sunnah ini, maknanya orang itu akan taksub. Maksud taksub itu maknanya orang itu akan memang terus dengan jalan itu. Satu benda yang sebati dengan diri dia. Kalau dia sebati dengan benda baik, sampai hari kiamat dah syafaat dia dapat. Kalau dia sebati dengan jalan itu, dengan benda yang tak baik, yang jahat, yang keluar daripada sunnah Rasul, maka dia akan bawa dalam dosa itu sampai hari kiamat. Kan? Itu bahasa Arab dia cantik. Setiap bahasa tu dia ada penggunaan dia. Penggunaan dia tu pula dia ada rahsia-rahsia sendiri. Itu bahasa Arab. Seorang yang alim ulama yang orang kata yang pengarang kitab tafsir, contohnya macam Syahid Rawazah Al-Budi, seorang yang alim dalam bahasa, kan? Orang yang alim dalam bahasa, dia pengarang banyak kitab, dan dia diiktiraf oleh ulama-ulama yang sebab itu dengannya sekarang ni. Ulama-ulama ni hidup, yang hebat pun mengiktiraf kehebatan dia. Macam Rabbul itu dari segi bahasa, tak bahasa kalau kita baca buku-buku dia, memang hebat. Baik, sunnah menurut istilah ahli hadis ialah segala yang dipindahkan dari Nabi, baik yang merupakan perkataan, perbuatan maupun yang merupakan takrir. Segala dari Nabi ini semua kita tahu perkataan yang kita baca qawalan Nabi itu perkataan. Perbuatannya pada perbuatannya, contoh Nabi bila dia nak pakai kasut, Nabi dia akan tutup. Perbuatannya termasuk dalam ilmu syama'il, ilmu biografi, biodata Nabi, peribadi Nabi. Nabi bila dia nak pergi masjid, dia akan sikat rambut dulu, pakai minyak. Lepas tu Nabi akan pakai serban. Itu perbuatan. Nabi memakai jubah, Nabi pakai baju, kalau Nabi tu kalau dia pakai apa tu sejenis macam kain pelikat, kalau pakai macam kain sarung, dia akan pakai dengan atas dulu. Tapi kalau baju tu mesti dia pakai dulu kan, dia dapat tidak. Kemudian Nabi akan pakai segala-galanya bermula dengan tangan kanan. Nabi makan dengan 3 jari. Itu perbuatan. Kemudian takrir ni Nabi diam. Nabi diam ni maknanya Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Jadi benda ni harus. Contohnya macam makan tok, kita semua orang tahu. Hadis makan tok, kawan dia tok tu boleh. Macam Nabi tak pernah kata pun makan, beli, pakai tak ada masalah. Contoh kemudian pengajaran, sifat kelakuan, sejarah hidup, sama ada yang demikian itu berlaku sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadis menetapkan bahawa pengertian demikian sama dengan pengertian hadis. Kemudian sunnah menurut pengertian istilah ahli usul. Pengertian dari istilah tadi, dia bahasa dari istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi, sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun takrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Inilah pengertian dimaksudkan oleh sabdanya ini. Laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Riwayat Malik. Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara, tidak akan kamu sesat selama-lamanya selama-lama kamu berpegang dengan kedua ini, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini satu lagi. Taraktu fikum ma tamassaktum bila tudrim min ba'di abada, kitab Allah wa sunnah Rasul. Itu satu lagi macam hadis yang sama, maksud yang sama, tapi macam yang berlainan. Jadi kita pergi hadis apa?
Hadis hasan. Hadis hasan sebab dipanggil maksudnya sama, matanya berlainan. Contoh, sahabat dengar dari Nabi. Nabi sebut begini, maksudnya sama. Sahabat tu cerita pula dekat sahabat yang lain, bermaksudnya sama, tapi matanya pun macam rumah. Itu dipanggil hadis hasan. Di antara hasan ni pula dia terpecah juga. Kalau saya cerita nanti pening untuk macam ni hadis ni. Dalam hadis ni Nabi sebut, laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasulih. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasulih. Berpegang kamu dengan dua benda dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnat rasulih. Kemudian contoh sunnah hadis perkataan ialah innamal a'malu binniyat, riwayat Bukhari Muslim. Dan sembilan ulama hadis, pada segala amal itu dengan niat. Contoh sunnah hadis perbuatan ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Maknanya Nabi cuba tengok macam mana dia sembahyang. Itu dari segi perbuatan. Baik, tuan-tuan ya. Di sini diceritakan ulama hadis dengan ulama usul. Faham? Ulama hadis ni biasanya ulama yang terdahulu. Maknanya mereka ni di antaranya yang kita kenal daripada dulu ni, yang terkenalnya Imam Malik, Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Saya ulang balik. Kemudian ulama kemudian ini selepas daripada zaman ini timbul daripada ketika zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah. Pada ketika itu banyak ulama-ulama baru ditimpa. Contohnya Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Sayyidi, Ibn Hajar Asqalani. Demo ni dipanggil ulama-ulama yang usul yang kemudian. Tapi demo ni bukan maksudnya usul ni, demo ni usul saja, tidak. Tapi demo ni ulama yang memang mahir dalam ilmu hadis. Cumanya kita tengok balik dari segi pengertian perbezaan itu kan. Ulama usul, ulama muhadisin yang awal ni, demo ni kalau kita tengok dia macam syadid ni dia macam straight sikit. Dia straight sikit. Maksudnya tetap. Tapi bila timbul ulama-ulama baru ni, sebenarnya benda tu dia selari. Dia tak ada percakapan. Macam yang tidak urut. Contoh, setengah dakwa, Ahlus Salam. Ahlus Salam sampai sekarang ni ada. Tapi dia sedikit. Ahlus Salam yang ada ni, dia tidak bercakap dengan ulama usul. Tapi kalau Ahlus Salam, dakwa Ahlus Salam, tapi dia bercakap dengan ulama usul, ini bukan Ahlus Salam. Ahlus Salam dia tidak bercakap dengan ulama usul. So, kena faham betul. Kan? Sebab tu contoh macam kita tengok keadaan yang macam sekarang ni. Di Mekah tu, kalau kita tak dalam Sahih Muslim, ada satu hadis yang menceritakan ada satu batu ni bila dia macam hancur rumah, bila Nabi lalu, batu tu akan bagi salam pada Nabi. Nampak? Bagi salam pada Nabi. Jadi bila sampai zaman orang yang jenis dan sudah kita macam lah, dan sudah Wahabi. Bila sampai zaman Wahabi ni, dia hancur rumah. Sebab apa? Beda. Macam ni yang khurafat akan merosakkan orang, akan menyesatkan orang. Sebenarnya ini termasuk dalam ilmu hadis. Dia panggil asar. Asar ni kenang-kenangan, kesan peninggalan Nabi. Berapa kita tak masak kan? Kesan peninggalan Nabi ni. Contoh macam kita ada rumah kampung, kita duduk dekat pekan, penyudahan yang besar nak balik pasal apa? Kenang-kenangan masa kecil dulu. Duduk di situ teringat rumah, teringat rumah. Contoh, macam tu juga dengan Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi kalau kita pergi tempat yang ada lagi peninggalan Nabi itu, dia bagi asal cinta kita pada Nabi itu lebih. Faham kan? Itu dia bagi asal. Jadi kalau benda Nabi yang kita dah ada dekat sekarang ni, semua nak dimusnahkan. Apa cerita? Besok pergi Mekah, Asyik Masjid Haram dulu kat belakang sana, kan dah tukar ke sini. Kaabah tu mesti dia angkat. Kalau boleh angkat Kaabah tu dia makan. Tu Masjid Nabi tu dia nak ubah. Kalau boleh kubur Nabi tak boleh ada dalam masjid haram. Mana boleh ada kubur dalam masjid haram? Kalau boleh nak buka kubur Nabi. Penyudah ada orang yang macam ni, dia benci pada Nabi. Bunyi macam takkan Nabi, tapi
Cerita balik sahabat, cerita balik salafus saleh. Penyerahan cerita balik Nabi ni tak ada. Ini kita kena faham betul. Kita ni bila kita nakkan Nabi, kita ceritakan Nabi, kita jangan sibuk dengan benda-benda sampai nak buang itu, buang ini. Kita tengok balik, kenapa barang-barang Nabi banyak berada di Turki? Ini cerita yang kita dengan ulama usul tu, mari sebenarnya ada saluan ni, dia cerita balik. Kenapa barang-barang Nabi, contoh dia, janggut Nabi, jubah Nabi, topi besi Nabi, pedang Nabi, kita tengok banyak di Turki, berada di Turki. Sebab apa? Sebab pada zaman bermulanya era pahaman-pahaman yang bid'ah takfir ni, dia pun nak memusnahkan barang Nabi. Jadi di antaranya kejadian pada ketika itu, puak-puak yang mentakfirkan orang ni, mereka ni membunuh ahlu-ahlu baik. Kita baca balik dalam sejarah, ahlu-ahlu baik ni keturunan Nabi. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1700 awal. Jadi sebab itu kita tengok banyak keturunan Nabi ini bertebaran di seluruh bumi. Ada yang dekat Johor, ada yang dekat Indonesia, ada yang dekat India. Sebab itu ada setengah barang Nabi itu ada dekat orang-orang yang macam India, ada lagi barang Nabi di India. Di Mesir ada lagi. Dan di Turki dibawa lari oleh khalifah pada ketika itu. Sebab apa? Kalau dia meninggalkan dia betul, habislah jubah Nabi itu, tongkat Nabi ke habis. Jadi bila sampai zaman sekarang ni, bila kita kitab asal ni kesan peninggalan Nabi, kenang-kenangan Nabi. Bila kita nak balik barang tu, bila kita jumpa, dia kata, ya ke barang Nabi. Janggut, takkan janggut Nabi ada sampai sekarang. Mengarut dah, ini tak ada pakai ni, bahaya. Kalau iya ke tak, ya ke kalau benda itu disifat oleh ahli keluarga Nabi, disifat oleh khalifah pada ketika itu sampai sekarang ni, kita tengok, paling kurang pun kita ambil maksudnya, betul lah. Sebab Nabi ni sampai hari kiamat kekal. Rambut Nabi ke, jasad Nabi ke kekal sampai hari kiamat. Nabi takkan hancur. Yang mengatakan Nabi ni hancur ni bahaya. Nabi ni dalam kubur tu sama je dengan orang lain. Jasad ni hancur. Mana ada orang begitu yang tujuh benda yang kekal ni, rambut ni tak boleh pakai ni. Nampak? Sedangkan jasad Nabi itu kekal sampai hari kiamat. Ini disebut dalam Quran. Benda semua ada usul dia. Satu kejadian yang saya tengok cerita daripada seorang sahabat yang pergi ke Mekah. Dia kata, saya tengok tu dua versi. Satu versi katanya baru lagi kejadian tu dalam 30-40 tahun lepas. Satu versi lagi zaman Khalifah dulu. Berkenaan dengan jasad Sayyidina Hamzah yang darahnya macam mengalir lagi. Itu sahabat. Tapi takkan Nabi hancur pula kan. Jadi itu dia panggil asar. Asar ni termasuk dalam ilmu hadis. Sebab tu hadis ni dia terbagi dua, kita cerita dulu. Hadis riwayah, hadis dirayah. Dirayah ni akan menceritakan apa itu matan, apa itu rawi, apa itu sanad, musnad dan sebagainya. Baik, faham kan? Kemudian sementara itu ulama mereka berpendapat bahawa sesuatu diterima dari Nabi dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah. Imbangannya ialah wajib, haram, makruh dan mubah. Kalau wajib ialah bid'ah, tolak yang dijatuhkan dalam haid menurut perintah dilakukan tolak bid'ah. Nampak kan? Ulama mereka pula memang berpendapat sesuatu yang diterima dari Nabi yang difardukan dan diwajibkan dinamakan sunnah. Ulama mereka dia faham, bukan dia faham, ulama mereka ni mengklasifikasikan. Maknanya mereka hadis ni berkenaan dengan hukum-hukum wajib, wajib, haram, batal, makruh, apa semua tu lah yang kita mengaji tu, yang kita pakai sampai hari ni. Batal sembahyang, sah sembahyang kan, batal solat, sah solat, makruh, sunat dan sebagainya. Itu yang diterangkan, yang difahamkan oleh ulama-ulama fiqh. Adakah mereka berlainan? Istilah hanya rupa lain, tapi sebenarnya sama saja. Usul ke fiqh ke hadis ke ulama itu dia letak di jalan yang sama. Sebab apa? Ini dia panggil manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj ni maknanya kita ada sistem, kita tak berpecah. Itu manhaj. Tapi kalau orang yang tidak ada manhaj, dia akan pening, dia akan berpecah, dan ketika pening dia akan ikut jalan yang dia rasakan dia betul, tapi sebenarnya Allah Alam. Itu kita kena faham betul-betul. Jadi kita ada manhaj Ahlus Sunnah, kita ada manhaj Ahlul Hadis, ada manhaj Ahlul Usul, manhaj Ahlul Fiqh. Kita ada jalan kita sendiri yang mana pegangan kita itu senang dengan jiwa, tenang dengan hati kan? Baik.
hadis kursi. Hadis dengan hadis kursi. Dalam kitab-kitab hadis didapati hadis kursi sebagaimana didapati dalam kitab ini, iaitu pada hadis 37 hingga 38. Ulama hadis mengatakan bahawa hadis kursi itu ialah perkataan Nabi yang disebut dengan mengatakan Allah berfirman, disandarkan perkataan itu kepada Allah dan diriwayatkan daripadanya. Kesimpulannya, hadis kursi ialah kitab Allah yang disampaikan kepada Nabi di dalam mimpi atau dengan jalan ilham. Lalu Nabi menerangkan apa yang disampaikan itu kepada umatnya dengan ibarat atau susunan perkataan sendiri serta menyandarkan kepada Allah. Sedang hadis-hadis yang lain tidak demikian itu. Hadis kursi itu dinamakan juga hadis ilahi atau hadis rabbani, dan pernah pula dibezakan hadis kursi dengan yang lainnya, iaitu segala hadis yang bersangkut dengan kebersihan atau kesucian zat Allah dan sifat-sifat